Dah sampai Harbin Koma. Assalamualaikum. Saya dan isteri duduk sana tu akan terbang lagi kali ini untuk menuju ke negara China untuk kali kedua. Kali pertama kami pergi Beijing 20 tahun dulu lebih kurang. Kali ini kami menuju ke Harbin. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini 22 hari bulan. Dah masuk 22 hari bulan dah. Pukul 12.51 pagi. Dan flight kami dijangka bertolak pukul 3.30 pagi menuju ke Kunming, transit dari sana, dan kami akan naik satu local flight pula ke Harbin. InsyaAllah akan sampai dalam sekitar waktu maghrib di Harbin pada hari ini, insyaAllah. Kenapa pergi Harbin ni pada bulan Januari ni, musim sejuk ni? Harbin terkenal dengan banyak tarikan lah pada musim sejuk ni, terutamanya ukiran air batu, ice sculpture. InsyaAllah kami akan melawatnya, dan ikutilah pengembaraan kami dan apa yang kami akan share tibanya kami di Harbin nanti, insyaAllah. We are back in China after about 20 years. Kami sekarang berada di Kunming Airport. Domestic transfer ke Harbin pula lepas ni. Flight kita pukul 10 lebih. So, ini dia keadaan airport dia, domestic departure. Very nice and sunny.
Temperature 6 Celsius. Di luar lah, tapi di dalam ni nice and warm. Boarding time from Kunming to Harbin. Very sunny but yet so cold. Excited. Boleh nampak sungai membeku, tasik membeku di bawah tu. Sekarang ni minus 15-16 Celsius. Semua takungan air dan sungai membeku. Tengok tu sungai dia. Sungai dia beku. Ini locker room. Ini tempat untuk special untuk salin baju. Macam ni rupa dia. Ini kalau kita daripada negara lain yang tempat yang tak sejuk, sampai sini memang sangat-sangat sejuk waktu winter ni. Jadi kita kena guna locker room untuk salin baju. Memang disediakan. Okey. Okay, isteri saya nak pergi salin baju, nak pakai long john. Okay, kami yang baru mendarat. Sekarang dah naik Didi. Tuh. Didi. Okay, saya datang ni bukanlah prepare sangat. Seluar gym pun pakai. Seluar gym pakai satu lapis saja ni. Minus 16. Really unprepared. Terlalu sejuk, tangan jadi beku. Tapi alhamdulillah, book Didi tadi. Didi kos lebih kurang ringgit Malaysia 60. Perjalanan mengambil masa 45 minit. Lebih kurang 37 km dari Taiping Airport Harbin ke Hotel Sunflower Express Hotel di Mai Mai Street. Okay, kita dah sampai ke hotel kami, Sunflower Hotel. Sejuk koma, Masya Allah, lega masuk hotel. So masuk hotel ni, buat urus semua benda yang patutnya. Toilet ke, solat ke, nanti nak keluar cari pakaian winter. Sebab tak balik cukup masa kat Malaysia. Memang sengaja nak balik kat sini sebab katanya murah. Kita beli kat sini lah. Nanti kita tunjukkan kedainya. Kemudian dekat dengan hotel ni juga ada makanan halal. Makanan halal dekat dengan hotel ni. Kita nak try. Viral kedainya. Okey, kecil je. Ini bajetnya bilik. Katil dia looks comfortable. Apa ada kat luar? Mana dia? Allah, mana dah punya. Ni nampak hotel sebelah je. No view. Sini tingkat 3 lagi pun. Tingkat 3. So PowerPoint dia. Sini PowerPoint Cina macam ni bentuknya. Rupa je. Oh, yang ni pun ada. Ini apa dia? Ni tak sure. Ni PowerPoint juga kot. Ini pun ada. Jadi kena get ready lah dengan international adapter ataupun beli extension kat sini. Dia bagi slipper 2. Nice. Ada buat nyamuk. Wah, sini ada nyamuk lah tu. Nyamuk salji, sejuk sini. Boleh terbang juga. Ada TV. Tak guna lah TV rasanya. Mineral water. Ada Muhammad siapa tu gambar dekat itu. Heater dan ada Chinese black tea. Alright, aircon pun ada. Nak guna ke? Aircon tak tahu, nak bagi panas boleh lah. Plug ada lagi satu kat sini. Cermin. Hanger, bilik air mesti ada air panas lah. Melampau lah kalau tak ada air panas kan. Hair dryer di sini. Looks nice. Dia bagi sikat dan juga berus gigi.
Towel kat sini 2. Shower sini. Oh ni macam, ni gelas. Oh, maknanya kalau daripada katil ni boleh nampak orang mandi, bayang-bayang orang mandi. Okeylah, tak apalah. Kami 2 je. So itulah sedikit review tentang bilik kami di Sunflower Express Hotel di Mai Mai Street, Dowley District, Harbin. Pengalaman kami winter -21 tadi rasanya. Celsius. Nak pakai pakaian pun seksa. Ni 4 lapis ni. Jenuh nak pakai. Tak biasa kan? Tak biasa pakaian tebal macam ni. Ambil masa jugalah tadi dengan nak pakai baju heat tech dengan 4 lapis kan. Seluar pun 2 lapis. Stokin yang wool punya. Nak pakai susah ni, dah jadi gemuk ni sebab penuh dengan ni kan. Baju semua tebal, jadi nak tunduk jadi susah, nak pakai kasut jadi susah. Macam itulah, jadi kena sabarlah. Kami nak keluar, nak makan dululah sebab lapar. Bila sejuk ni tak tahu kenapa cepat nak lapar. Lepas tu baru kita pergi beli shopping sikit lah, baju-baju winter. Sebab saya ni masih terdedah, hidung terdedah, telinga terdedah, sakit. Tak boleh sejuk sangat. Orang lain semua tutup semua cover-cover, tapi kita ni terdedah. So, kedai makan ni pun kedai makan Muslim, halal. Nama dia tak pasti, tapi dekat saja. Jalan sikit. Saya tak pakai gelas pagi ni. Jadi sejuk lah nanti. Tak ada gelas jadi sejuk. -21 ni tau. Bukan sikit-sikitnya sejuk. Air dari hidung, uap air dari hidung ni keluar jadi air. Tak pasti sangat di mana kedai halal tu, tapi saya kata ada warna hijau. Halal, ada tulis halal pun. Ni dah kedai halal. Dia ada satu ni saja ke apa? Kedai halal. Saya nak makan apa ni? Okey, kita tak tahu apa dia nak makan. Ada. Hai. First one. Apa? Ni dia menu dia. Wait, you ambil yang tu? Ni. I'll take that. 第二个，挨着它这个 Second one. second one Second one. OK Second one. one And one. one Yes. OK Alright. Okay, Other. try that one. That's it. For now. green tea，喝的还是什么 Yeah, green tea. Water. ？water Water. 前面 Oh, situ je. Okay, ni dia bagi dah bill dia. Yang first one tu 20, tak tahu apa dia. Yang dak 20 rasanya you punya kot. Dan 18 tu yang saya punya. Yang 2 tu mineral lah. Semuanya 40. 40 renminbi, 40 yuan. 40 yuan tu lebih kurang kena darat 0.58. Dalam RM22, RM23. Macam tu lah. Lebih kurang lah. RM22, RM23 macam tu lebih kurang. Murah je. Tapi lah kami ambil menu yang sangat simple lah. Taklah sangat ekstensif. Dah sampai pun kami punya makanan Cina sungguh lah. Ini mi tarik, ada daging. Ya, ni pun tak tahu sebenarnya, tak tahu benda pun. Nampak comel je dalam gambar, saya pun order je. Try lah nanti. Dan dia bagi chopstick lah. Sudu dia tak bagi pun. Macam ni makan kena hirup lah dia punya kuah dia. Dia punya sup dia. Kita punya dinner panas. Bismillah.
Sedap. Sedap eh? Tadi sebenarnya ragu-ragu boleh habis sebab banyak portion dia. Tiba-tiba habis. Sedap juga eh? Boleh tahan lah. Saya boleh bagi 5 bintang ni. Nama kedai ni nak bagi tahu tak erti sebab tulis Cina pun. So nanti tengok video lah, tengok macam mana rupa dia, ada lampu-lampu hijau tu, masuklah. Okey. Tak tahu apa nama dia. You bagi 5 bintang je dah. Isi saya pun bagi 5 bintang juga. Sedap. Untuk bayar di China ni jarang sangat diorang guna cash. Itu yang saya baca lah. In reality ni saya tak tahu lah. Saya pun tak bawa cash pun. Saya tak tukar pun RM2 kepada renminbi. Tapi ada 3 cara yang setakat ni boleh digunakan. Yang paling popular sekali Alipay. Saya dah install Alipay. Alipay juga saya guna untuk book Didi tadi. Grab lah. Grab versi Cina lah. Alipay. Boleh guna Alipay untuk book Didi. Yang keduanya guna WeChat. WeChat ni zaman purba punya media sosial. Sebelum adanya Facebook, Instagram, WeChat lebih dulu lah. Orang dulu kat Malaysia mah ada orang main pakai WeChat, tapi sekarang ni orang tak guna dah. WeChat mainly digunakan di China saja. Tetapi kalau nak datang sini, elok guna WeChat sebab WeChat ada sertifikat namanya WeChat Pay. Boleh guna untuk bayar. Dan dari melalui Alipay dan juga WeChat, kita boleh link pada kita punya credit card, charge card ataupun Wise card. Macam saya link pada Wise card. Okey, cara yang ketiga saya rasa lebih paling mudah sekali untuk orang yang ada Touch and Go. Touch and Go yang app yang kita guna biasa kat Malaysia tu untuk bayar tol tu. Sebab Touch and Go ni di antara 10 app antarabangsa yang ada linkage dengan Alipay Plus di China. Jadi ini saya nak try. Sama ada kita scan dia orang QR code ataupun dia orang yang scan kita punya QR code. Okey, nak try bayar ya. Okey, jom. Ni pun ada Alipay ni. Jadi kita scan sini saja. Alipay. Okey, Alipay QR code. Okey. So 40. Ya. 40 yuan. Jadi kita nak scan guna Touch and Go. Guna Touch and Go app. Jadi 40. 40, okay, correct. Just pay. Apa lagi dia? Ini first time guna ni untuk bayar dengan Alipay. RM23.91. Pay now. Confirm, biometrik. There you go, done. Alright. Assalamualaikum. Nice. Kami ingat tadi nak pergi kedai Yibin, tapi tak tahu macam mana nak cari. Somehow waste. Semua membeku, tak boleh nak bergerak. Tak tahu sebab apa, bukan sebab sejuk ni. Tak tahu kenapa. So kami balik semula ke hotel sebab dah tak tahan. Saya punya cuping telinga dah jadi kebas. Tangan saya sejuk sangat. So balik dulu ke hotel, ke lobby. Kami nak figure out dari sini macam mana nak pergi ke Yibin tu. Kemudian baru boleh keluar. Kena beli juga. Saya tak boleh nak keluar ni dengan telinga dan tangan terlalu sejuk. Tak boleh nak keluar, tak boleh nak tahan. So cari dulu dari dalam hotel ni dulu. Akhirnya saya tukar baju sejuk. Pinjam bini punya. Bini punya boleh tutup habis semua kepala. So hopefully this will help a bit. Keluar sekali lagi. Kena jalan cepat-cepat. Tak boleh lama-lama. Lagi lama lagi cepat badan jadi sejuk. So kami guna Google Map. Dan minta dia tunjukkan jalan. Macam mana nak ke Manhattan Hotel. Ni jadi dia tunjukkan directionnya untuk berjalan kaki.
Okay, let's do it. Tapi susah juga sebab saya nak pegang phone satu, tangan tak ada glove. Nak pegang kamera ni lagi. Kamera ni saya akan tutup lah sekejap lagi. So that satu tangan ni saya boleh simpan dalam poket. Bersama dengan kamera ni. Kamera ni pun nak kena protect juga. Sebab bateri dia tak boleh bagi sejuk sangat. Okay, saya nak off dah kamera ni. Saya simpan. Ini dia Saint Sophia Cathedral. Macam kat Rusia. 年服、年裤、雪地靴、雷锋帽、滑雪手套、保暖围巾等一系列防寒装备，助您温暖过寒冬。我们不仅有全系列的防寒装备，还为顾客。Okay, dah jumpa dah Yibin. Barunya lah ramai orang. Betul-betul depan Saint Sophia Cathedral tadi. Sini banyak macam ni. Murah sangat ni. Nak 29 yuan. 29 yuan berapa je? RM15. Tips bagi anda semua apabila membeli belah dengan menggunakan QR code. Pastikan pembelian anda tidak melebihi 200 yuan di dalam satu bil. Sekiranya melebihi 200 yuan, anda akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak 3%. Untuk pembelian saya yang menilai 344 yuan ini, saya telah membuat 2 kali pembayaran supaya setiap bil kurang daripada 200 yuan. Kami pagi-pagi nak keluar cari street market. Macam inilah kami kena berpakaian. Minus 25 Celsius atau minus 26. Macam itulah. Jalan jauh jugalah. Kami guna Google Map. Kemudian navigate as a pedestrian, as a walker. Nak cari makan, tak breakfast lagi. Nak jalan sini kena hati-hati. Ini semua ni. Ini semuanya ais. Ais yang membeku. Mungkin air hujan membeku. Jangan step on it. Kalau kita step on it, mungkin kita akan terjatuh. Licin. Itulah. Kalau nak jalan di Harbin ni waktu winter. Otherwise dia punya morning dia really beautiful. Bulu mata isteri saya dah membeku. Cuba tengok. Dah ada ais. Dah ada ais. Macam itulah. Kami tak pernah kan. Ini pengalaman pertama. Mungkin bulu hidung pun semua ada ais dah ni. Kat sini pada ais sculpture lah. Cantik lah buat. Very nice. Dia ada writing lagi. Chinese character. Oh, banyak ais structure kat sini pun. Depan tu lagi. Ini waktu malam dia orang nyalakan lampu ni. Oh, ini macam pedestrian street ni. Tak ada kereta sini. Very nice. Wah, ini dia ada blok-blok of ice. Yang okey kan boleh sambung-sambungkan blok tu. Very nice. Hidup sini sangat mencabar lah disebabkan kesejukan di waktu sejuk, dari musim sejuk ni. Semua orang pun pakai tebal, tutup habis semua. Tutup hidung, tutup mulut, tutup telinga. Mata, kelopak mata pun jadi sakit ni.
Sejuk, tak amat sangat. Okey, rasanya inilah dia street market. Oh, ni lidah. Hangguan Street Morning Market. Ramai orang lah. Bagus penduduk sini, semua tutup aurat. 嘎嘎好喝，嘎嘎香。哎，鲜花烤奶，大松子来了，冰糖烤酱，鲜花烤奶，香。 Interesting. Dia macam masa kita punya pasar pagi, pasar malam kita jugalah. Hanya keadaan dia berbeza lah. Orang juga ramai. Ni Jumaat tau, bukan weekend lah. Ha? Bangunan dia. Aha. Brick apa? Red brick. Brick. Ha. Oh, red brick market ni sebab bangunan tu. Bangunan belakang tu. Tapi ni warna merah. Lagi red brick. Street market. Bau sedap-sedap kat sini. Orang bakar kacang lah. Ramai tengok orang sesak-sesak sini. Susahnya nak beli tau. Ini membeku semua ni, keras macam. Nak beli ni kena translate tu. Kita beli 4 biji. Beli 4 biji lah ni. Okey. Berat tu. 5斤， Keras. 36一共，Ha? 一共36，他俩加起36。 Ah, ni dia. Suruh dia tulis berapa?给我。 Pergi dia tulis. Ha. 密码。微信收款36元。到这嘎给它变成中文，回家再给它改过来。 Tadi nak beli buah tadi. 3 out, macam mana nak guna WeChat for first time, tak erti. 10 minit try to figure out. Akhirnya berjaya juga cara nak dapatkan macam ni, cara nak scan tu. Lepas tu saya happy lah, menjerit-jerit. Penjual tu pun happy tengok kami. Macam tu lah. So sekarang saya dah guna WeChat. Looks fine, looks okay. Bukanlah mudah lah untuk pertama kali jenuh kita nak figure out. Dia pun tak erti cakap English, kita tak tahu cakap Cina. So itulah pengalaman dia. Lepas ni mudah sikit lah nak guna WeChat. So my wife sekarang ni dekat fridge magnet nya counter. Nak beli fridge magnet. Minta maaf lah kalau kabut sikit. Video ni mungkin tak steady, tak center dia punya view sebab memang kalut betul. Nak handle kamera, nak handle phone, handle pakaian kami tak biasa kan. Di sini kan ada peniaga yang boleh terima Alipay. Ada yang ada guna WeChat. Ada yang boleh guna dua-dua. So far saya dah guna Alipay lah, melalui Touch and Go. Tapi tu lah, tadi tu first time guna WeChat. Kalang kabut sikit lah. Tapi menarik lah sini. Nak cari makanan yang halal untuk makan tu payah lah kan. Buah-buah je lah boleh beli. Kat ni masih lapar lagi ni, tak breakfast lagi. Tangan walaupun pakai glove tebal tapi membeku juga tangan ni.
Sebab tadi buka glove nak guna WeChat kan. The struggle is real. Saya nak bayar guna WeChat, tekan discover to scan. Tengok scan. Okay, scan. 走。好了，完成了，好了。你要支付宝、微信？ WeChat. Okay, scan. 那个2，对，一个0。Nanti. 对。 Alright, 对。Okay. 密码， tekan 扫密码。 kan pin number 6 digit pin number. OK 了。 Okay. Alright. 好了，拜拜。好了，谢谢拜。Itulah dia struggle dia. Itulah dia struggle untuk beli shopping. Gila, tangan betul. Nak pegang, nak guna phone untuk buat bayaran guna glove cukup susah. Kerana buka glove pula. Bila dah buka glove, tangan jadi membeku. Jari-jari ni. Jari-jari yang beku. The struggle is real. Banyak beli ni. Ni saya tutup hidung dengan mulut guna muffler. Kadang-kadang bulu-bulu muffler ni masuk mulut. Nak kena buang pula tu. Aduh, macam-macam hal. Macam-macam hal. Kita belum bermakan lagi. Kami belum makan pun lagi. Oh. Bang sana ada lagi. Jom kita pergi lagi. Belah sana pula. Nak makan buah-buah pun semua beku. Kacang. Ni kacang apa ni? Buah berangan. Ada kecil je berangan dia. RM55. 55. Murah ni. 500 gram. 55. Maknanya dalam RM30. Wah, RM30 boleh tahan mahal jugalah. Tapi setengah kilo lah. Pagi tadi kami pergi market, pergi beli buah ni, buah persimmon mak ni. Beku. Dekat market. Bukan simpanan mesti air ni. Memang minus 25 pagi tadi. Beku buah dia. Nak makan nanti. Sejuk sangat-sangat. Lagi apa? Buah strawberry kami beli. Ni buah strawberry. Nak makan sekarang tak boleh, nanti patah gigi. Itulah beli buah persimmon dengan buah strawberry. Semuanya macam batu. Nak makan strawberry ni kena basuh dengan air panas dulu. Susah sangat makan. Bismillah. Beku dalam dia. Macam makan cheese ice cream. Bukan cheese ice cream, apa nama tu? Yogurt strawberry. Yogurt ice cream, strawberry flavor. Kerah dalam dia. Sebab beku lagi dia. Very nice. Manis buah dia manis. Tak sama macam strawberry yang kita selalu makan kat Cameron Highland ni. Besar buah dia. Ini datang semula ke Saint Sophia Cathedral. Sebab malam tadi, tinggal tu malam tak nampak sangat. Kemudian ni lampu hijau dah ni. Janganlah kita cross slow-slow. Lampu hijau depan ni tak kira ya. Lampu hijau pun dia orang jalan juga. Okey, sekarang dah tengah hari ni. Dah solat Zuhur, solat Asar. Kami datang semula ke sini. Dah tambah sekejap tadi.
That's how it looks like. Ada ramai orang OOTD sini. Macam Russia lah. Rasa macam Russia. By the way, sini memang ada pengaruh Rusia yang sangat kuat. Okay, Harbin ada pengaruh Rusia yang sangat kuat. Dengar dia ceritakan bahawa orang Rusia yang membangunkan Harbin ni. Heilongjiang ni, provinsi yang di mana Harbin berada, berjiran dengan Vladivostok, satu wilayah Rusia. Vladivostok itu pun sendiri sebenarnya asalnya milik negara China yang telah diberikan kepada Rusia. Sekarang Vladivostok dah nampak macam Eropah sepenuhnya. Orang China dah tak ramai. Jadi itulah dia. Inilah pengaruh orang Rusia di Harbin. Very nice. Very nice, very eventful. Kat sini ramai orang ambil gambar. Oh, boleh masuk lagi dalam ni. Bayar lah kot ni. Masuk dalam katedral. Kena bayar lagi lah. Kami ambil Didi Grab seperti Cina untuk ke Dawai, Masjid Dawai. Tak jauh saja. 2 atau 3 kilometer saja jauhnya daripada tempat kami, daripada Saint Sophia Cathedral tadi. Tapi kami ambil Didi lah sebab murah saja. Tadi tambang dia 6.4 macam tu, 6.4 yuan, lebih kurang apa tu, RM4, RM5 je tambang dia. So ambil je lah, tak payah jalan kaki lah. Penat juga ni, tengoklah saya dah nampak mata je. Nampak mata je sekarang ni sebab sejuk sangat. Naik Didi sajalah. Kami dah sampai pun ke Dawai, Masjid Dawai. Okay, dia kecil sajalah. Tapi inilah masjid yang terbesar di sini lidahnya. Masjid yang terbesar di Harbin. Di sini selalunya apa-apa struktur yang melibatkan Islam ni banyak warna hijau. Macam kedai makan ke, dia mesti ada warna hijau sebagai identiti. Setakat yang saya perasan setakat ni lah. Ni dia. Tadi diorang solat Jumaat lah kat sini. Jadi kami kan musafir. Kami jamak dan khasar saja di hotel sebentar tadi. Mulanya plan nak solat Jumaat di sini, tapi itulah masa terhad. So kami solat saja di hotel. Ni dah ada orang buat bola-bola dah. Kau dah rajin buat bentuk love ke? Buat bentuk love. Keras lah. Tu dia. Kalau tengok kat situ dia ada tulis tahun 1935. Jadi saya percaya itulah tahun masjid ini dibina lah. Sini ada banyak kedai halal. Dekat masjid ya banyak kedai halal. Ini adalah kawasan sekitar masjid. Ada banyak kedai muslim kat sini. Ini halal, tapi banyak take away. Banyak take away. Yang ini adalah dumpling, bolehlah makan dalam. Milik muslim. Kita masuk sini ya. Siap ada tulis Melayu tu. Ini adalah restoran muslim. Ini adalah restoran muslim. Hidangan utama termasuk shumai, ada kukus, ladu daging, lembu dan sup jeruan kambing. Tak tahu apa maksudnya tu. Ni dia prepare kat sini je. Ni biasa-biasanya kecil-kecilnya bisnes. Kita makan saja. Bukan tahu sangat apa benda orang mau buat pun. Tapi apalah, makan lokal punya masakan muslim.
Kita makan sajalah. Kedai ni kecil je, Pak. Meja berapa? 4 meja je. Tengok apa dia buat. Dumpling. Inilah yang kami order. Sebenarnya kami tak tahu pun apa kami order. Order saja. Sebab semua tak tahu macam kami cakap English, dia orang cakap Cina. Baik kamu cakap Melayu, yang ada apa? Jadi inilah dumpling. Ada sup daging. Makan sajalah. 这个 ringgit 这是马来西亚的。我住过了马来西亚，是不是？还有这个新加坡的，对，也来了什么？这个印度尼西亚，对，印度尼西亚。 Sedap lah dia, dumpling dia sedap. Dumpling sedap. Sup dia China. Bismillah. 等你们回家带点你们国家的那个钱留纪念。对，人民币就不要了。给你别的人民币可以，行不行？对，下这的人民币。在这边花人民币。你来多久了？ Itu brother dari Saudi. 他们不是今年。 Dia dah orang nak cakap Cina dah. 新来的。 Ini Subway-nya kot. Tak berani nak try Subway dia. Harbin. Oh ni dia punya Subway dia, nama dia Harbin Mall Station. Harbin Mall Station. So ni Subway. Tak berani nak cuba lah, tak reti. Jalan naik Didi saja. Alhamdulillah kenyang dah. Ni nak beli tapau tadi. Tapau tofu yang ada daging dalam dia. At least dia tahu cakap English, senang sikit. Assalamualaikum. Oh. Ya. Beef balls. Oh. Hah? Ni apa dia? Egg outside, the beef inside. What outside? Egg outside. Egg. Egg. Yeah, egg outside. Egg outside. Yes. Inside beef. Inside beef. Yes. Protein. Oh. This. What? How much? Oh, 10. Huh? 10 yuan. 10. 10. 10 yuan. This one. Yes. 10 yuan. So satu 10 ambil. Okay. What is that? It's Same? tofu. Only tofu. Just only tofu. Just Only one tofu. Yes. It's beef inside. beef inside. Okay, just two. Okay. Anything else? Okay, Tami dah beli tapau tadi, tofu dengan daging dalam dia tu. Tak tahu apa nama dia. Beli je. Nak pergi kedai roti. Viral ni, kedai roti ni. Kedai ni pun ada gambar Tok Syekh kat depan dia. Oh, sedapnya bau dia. Oi, bau dia sedap. Bau dia sedap. Oh, ni ada kedai bakery dia. Dia macam-macam ni. Nampak menarik je ni dah. Tapi mahal ya. Macam mana ni? 3/3 mahal lah. Ni roti biasa lah. Ni biscuits. Mochi. Tu 20. Typical European style punya bakery lah. Ni dah. Ada pistachio kat atas dia. Bukan murah sangat lah. Tengok harga dia. Taklah murah. Ini nampak yang ni. Syok ni dia. Kacang-kacang ni. Tapi harga dia tengok lah.
Oh, ada membership. Dia ada membership. Kalau bukan member, harga lain lah kot. Bukan murah lah. Dia tahan harga dia. Ini kecil je whole leg dia ni. 22.5. Lebih kurang berapa belas ringgit tu? 14 ringgit. Kita sudah sampai ke Songhua River Bridge. Apa yang special sini? Special sini dia ada sungai. Dan cuba tengok sungai dia macam mana. Itu dia sungai dia, nampak tu? Apa? Tak nampak macam sungai pun. Kenapa nampak macam tu? Sebab sungai dia dah beku. Sungai dah beku. Oh, sorry. Sungai dia beku. Dan sini dia ada bridge. Ada jambatan. Jambatan kereta api. Kita naik dulu lah bridge ni. Oh, very nice. Oh, ni glass passway. Glass. Ramai fotografer. Macam kat KLCC tu. Ambil gambar, ambil upah. Itu bukan matahari, bukan sunset tu. Memang matahari tu bergerak dari di sisi saja di waktu winter macam ni. Memang dia bergerak dari sisi daripada satu side kepada satu side. Kita nak turun ke sungai tu sekejap lagi. Sungai yang licin tu air saja. Oi, sejuk gila. Ni ada dua jambatan. Ini rasanya sebelah kiri ni jambatan kereta api lama ni. Dia orang dah tukar jadi tempat pelancong jalan. Yang belah kanan ni jambatan kereta api yang baru lah. Tekaan saya sajalah betul ke tidak tu, Allah A'lam. Sini tempat bagus lah ambil gambar. Cantik. Kita turun dulu sekejap ke sungai. Ni kami sedang berjalan di atas sungai ni. Licin ni. Air sungai ni. Nampak ikan tak dalam. Licin. Siapa sangka saya boleh jalan atas sungai. Kita tengok dia orang main slide. Slide ais. Sampai ke sana. Tak mau naik tak mau naik. Sejuk satu lagi berangin. Angin sejuk sangat tu. Macam-macam ada kat sini. Sama ada nak atau tak nak je. Sebab kami rasa sejuk sangat ni. Kalau ada air sedikit, kalau ada angin sedikit pun kami dah struggle. So kalau nak naik ride tu kan, kena angin, kami mungkin tak mampu nak tahan. Sebab sejuk sangat. Especially saya lah. Isteri saya nampak macam boleh tahan lagi. Saya tak tahan ni. Kita tengok ni. Tengok juga naik ni. Pusing tapi sejuk lah. Wow.
Saya ambil video ni pun dah tak tangan saya, jari jemari saya dah terlalu sejuk. Sekarang dah malam, matahari dah jatuh. Jambatan ni bercahaya. Bercahaya cantik. Tengok buah pasiman ni. Hari tu saya beli buah pasiman ni sejuk beku, keras kan. Sekarang ni bila dia dah tidak sejuk, tengok apa jadi. Dah jadi macam jelly. Nak makan dia nanti macam kena sedut, macam makan agar-agar lah. Ni kulit dia, dalam dia macam cair sangat dah. Okey, ini hari ketiga kami di sini. Sekarang saya dan isteri berada di Kunli Giant Snowman. Giant Snowman kat mana kat sini? Tu dia. Tak jauh sangat daripada penginapan kami, daripada hotel kami di Sunflower. Lebih kurang berapa, tadi tengok tadi dalam 6 km lebih lah. This is how it looks like. Dia ada macam hall di sini. Okay, this is just a brief stop untuk ambil gambar sajalah. Ini apa yang ditulis sini ni? Ini mungkin pertandingan ice sculpture yang ke-38 kot. Saya agak-agak je. Siapa yang tahu boleh baca, tolong komen di ruang komen. Seperti biasa, di mana-mana tempat di Harbin waktu musim sejuk ni, ramai orang. Oh, licin betul lantai ni. Licin eh? Hati-hati. Ada thin layer of ice. Jadi dia jadi licin. Jalan kena hati-hati. Kat situ dah tulis dah. 38 China Harbin Sun Island International Show Sculpture Art Expo. Ini dia. Tapi ni masuk sini kena bayar. Bayarin mahal kan? Tapi inilah tempatnya diorang buat competition. Competition tahunan. Tak silap saya, orang Malaysia pun ada masuk competition sini untuk buat ice sculpture. Dia orang ambil blok ais daripada sungai dan buat macam-macam sculpture. Kami pilih untuk tak masuk di sini sebab kami nak tengok ice sculpture di tempat lain. Jadi kita akan tengok dari jauh lah. Jalan di atas snow yang keras ni dia tak ada feeling sangat sebenarnya. Sebab dia dah mampak dah snow dia. Orang dah jalan banyak. So dia keras dan licin. Kalau snow yang fresh tu dia lembut. Oh, ni jalan atas ais licin ni. Sangat licin. Tebal ni ais ni. Lebih 1 kaki ni, rasa dalam 2 kaki tebal ni. Blok ais. Nampak clean saja air dia. Very nice. Ni blok-blok ais yang digunakan untuk buat sculpture tu. Huge boulder of ice. Ni ada campsite ni. Duduk dalam tu sure sejuknya. Oh yo. Buat tewak ais okey ni. Kami sini tengah berjalan di atas sungai ni tau. Sungai ni. Saya dah tak pandai main skating. Kalau main skating pun takut terpelewat. Saya tengok orang lain je lah. Tengok orang lain main skating sajalah. Really nice.
Wah. Nice. Ini bukan snowman saja ni. Ni dah. Dah. Level advance dah ni. Damn. Pandai mereka. Dia orang okey ni. Dia orang buat blok-blok ais. Blok bukan ais tapi blok salji. Dia orang mampak kan kena dia okey. Salji ni senang sikit nak okey kalau banding dengan ais yang mampak tu, yang ais air dari sungai tu. Tengok ni. Cantik ni sebab daripada air semua ni. Salji semua ni. Ada kereta kuda. Oh, really nice lah. Tempat ni memang cantik lah. Aduh. Snowman. Ini yang betul snowman. Cable car. Cable car entrance. 东北特色小吃冰糖葫芦，东北有耳食品雪山 Mana tengok masuk sekejap. 雪球，应有尽有，快来选购吧！ Allah. Oh, sini panas sikit dah. Cuba tengok coklat sini. Tiba-tiba ada barrels. Barrel ni tak silap saya buatan Malaysia. With durian filling lagi tu. Tadi tu nak masuk cable car. Bolehlah kat sini. Kita tengok sikit. Tu dia cable car. Cable car seberang sungai. Nampak bandaraya sana. City skyline. Very nice. Changhua River. Semalam tu kita ada kat situ semalam. Jambatan tu. So kalau kita nak cross jalan ni, cross sungai ni boleh pergi ke seberang sana. Tu dah cable keluar. Gondola ada keluar. Kalau siapa yang berminat nak masuk ke Snow Sculpture Art Expo ni, ini dia tiket dia 198 dan 128. Rasa saya lah. Ini dia Harbin Polar Park. Kalau nak masuk ke Harbin Polar Land, kita perlu membeli tiket yang berharga lebih kurang RM100 seorang. Tetapi kita boleh saja menonton persembahan kebudayaan Rusia dan China serta melihat pertunjukan penguin secara percuma sekiranya kita tidak mahu menghabiskan masa seharian di sini. Harga tiket pun agak mahal lah, jadi kami pilih yang percuma sajalah. Lagipun masa kami agak terhad, banyak tempat lain nak lawat lagi. 进行本场巡游的实时转播，所以舞台两侧的各位可以绕过我们的舞台屏幕，来到对面的方向来进行观看，体验在哈尔滨雪地里打滚儿，一同打雪仗的欢乐。这18名游客啊，一定要拿好您的门票啊，因为我们的门票。 Kita sekarang berada di Ice and Snow World. Naik Didi tadi. Dia orangnya curtain ni berat sikit lah. Sebab temperature rendah sangat. Untuk segregate tempat yang sejuk dan udara panas di dalam. Ni dia. Kena security tu. Masuk sini dia punya security dia tight lah. Macam airport lah pula. Okey, masuk ni tempat ni pun kena bayar juga ni. Tapi tiket dah beli dah. This is nice. Besar betul. This is really nice.
Semuanya struktur ni dibuat dengan menggunakan blok ais dari sungai. 讲解员尽管介绍。 Ya. Dahsyat ukiran dia apa. Some of the structure is really elaborate lah. I hope you can see it from the screen. Dahsyat lah dia orang buat. Memang really skillful dia orang ni. Itu bentuk kereta api nampak tu. Kereta api giant train. Lokomotif. Licin tak amat-amat ya. Macam mana dia orang naik entah. Nak naik mana? Dia orang boleh naik ni. Dia orang tak marah apa naik. Macam mana nak naik? Kat situ boleh senang sikit kot. Nak dua sini licin ni jatuh ni. Pecah kepala. Wah, dengan matahari kat sana tu. Nice. 咱们不要再往后了啊，稍微往前来一点，几位。对，咱们稍微往前来一点，往前来一点。哎，好好好 ，OK， 好，来吧，我开始了啊，来。 Tinggi tu. Dia guna crane ke apa? Buat benda ni. Semua ais ni daripada Songhua River. Sungai Songhua. Dia potong-potong blok ais. Dia buat semua bina ni. Ui, dahsyat betul tu. Itu masjid mana tu? Masjid ke temple tak tahulah. Tu. Wih, besar tempat ni. Nak explore. Wah, tengok tu dia orang buat. Really. Air sungai Songhua ni jernih ke? Semua nampak clear je air dia. Kalau dia ambil sungai Kelang ke, ambil ais. Habislah warna coklat je lah. Ada sampah lagi dalam dia. This is really nice. Oh, ni tak tahu ni. Ini macam ada fiber optic ni. Rasanya malam-malam dia menyala ke apa? Mungkin malam-malam menyala kot. Tak tahulah. This is really huge lah. Slide tu boleh main lah. Slide tu. Kena beratur. Oh, tapi beratur lama. Ramai lah. Bila habis musim sejuk, ais ni semua cair lah. Cair. Hai, sungai Songhua ni jernih. Ini keruh sikit. Licin. Jernih lah. You can see it kan? Jernih ni. Ada letak tangan sebelah sana. Boleh nampak ni sebelah air sana. Ini queue dia untuk turun slide. Sampai sana. Dan seorang demi seorang boleh turun. Kena sabar sikit lah. Ya. Oh. Woohoo. Woohoo. Malam cantik lagi ni rasanya. Kami dekat information center di Ice and Snow World.
kami nak naik Ferris wheel, tapi dia punya slot dia kena book melalui WeChat lah. So kami tak tahu. Kami tak boleh just walk in untuk pergi naik Ferris wheel. So kami pergi ke information counter untuk tanya dia orang macam mana nak book. Dia orang sekarang gunakan WeChat kami untuk try to book. Sebab masuk WeChat pun semua dia orang punya interface semua dalam Chinese. So kita yang tak tahu Chinese memang almost impossible lah. Nak buat sendiri, jadi kena minta dia orang yang buatkan. Sekarang ni 2 staff ni dia ambil saya punya phone dan isteri saya punya phone untuk try to book 2 slot untuk kami berdua. Dia kata ada slot pukul 4. Pukul 4 ni macam sekarang ni lah, agak dah last minute lah. Tapi baguslah pukul 4 sebab nanti boleh tengok sunset kat Ferris wheel tu. So kita bagi dia orang buat lah. So ini panduan untuk yang siapa-siapa nak datang sini lah. Iceland Snow World Harbin ni, kalau naik Ferris wheel, pergi pada information counter. Masuk ya, lepas masuk saja ke Iceland Snow World ni, terus pergi cari information counter, cari orang, minta tolong orang untuk buatkan untuk kita. Okey. Lama juga, walaupun dia orang yang buat ni dah berapa minit dah dia orang try to do it. Kalau kita ni tak tahu baca Cina ni, memang tak pergi Ferris wheel lah. Kami pun tadi hampir give up lah sebenarnya. Nak masuk dah. Tapi tengoklah queue dia panjang sangat. Sekarang ni kami dah berlari-lari. Nak masuk Ferris wheel. Ni dah matahari nak jatuh dah ni. So probably a good time untuk naik Ferris wheel. Proses dia sangat sukar. Tadi nak cuba tunjuk QR code tak keluar pula. So kena bagi staff yang jaga queue tu untuk connect to another wifi hotspot untuk buka kod tu. Really inconvenient. Tapi itulah, kami sekarang dah masuk. Itu Ferris wheel-nya. Tak lama dah, nanti kami masuk dah tu. Dah ada orang ambil dah. So inilah dalam gondola dia. Tempat gondola sebelah. Sebab kita sekarang ni berada di puncak Ferris wheel. Puncak paling tinggi sebelah sana. Kita nampak kat seberang sana. Struktur dia, kastil warna kuning. Lampu dia. Really nice. 你们被抢上啊！ Habis dah trip kami. Trip Ferris wheel. Wah, cantik lah. Tadi tengok dari atas, masa matahari jatuh. Ni dah turun bawah. Really nice. Sini sebenarnya malam yang lebih cantik. So kalau nak datang ke sini, Iceland Snow World Harbin ni, datang nanti petang lah. Macam kami lah kot, datang sampai sini dalam pukul 2, pukul 3, stay on sampai malam. Naik Ferris wheel trip pukul 4. Itu kalau datang dalam bulan Januari. Naik dalam pukul 4 tu waktu matahari jatuh, cantik. Nanti turun, tengok final show. Tengok final exhibit waktu malam bila semua lampu tu menyala. Cantik. Syat dia orang buat. Kalau ada snow turun time ni lagi syok. Tapi semenjak kami sampai ni, snow lama saja yang ada atas tanah ni. Snow baru, fresh snow tak ada.
Oh, ada snow buatan. Jangan tengok masuk snow buatan. Jadilah snow betul tak ada. Kita masuk snow buatan. Snow. Sejuknya kita dapat ais dah. Bukan snow betul lah ni, snow buatan ni datang dari mesin kat atas tu. Tapi ais lah, bukan macam kat Genting Highland tu. Genting Highland tu dia bagi foam je, tapi ni betul-betul ais. Feels like real snow. Warna putih, warna kuning, warna biru. Warna kuning pula. Di Ice and Snow World Harbin ni ada, saya jumpa satu halal restoran milik orang Uyghur, orang apa? Orang Uyghur kat apa nama tempatnya? Apa nama tempat tu, wilayah tu dia dah kat Uyghur tu apa nama? Allahu Akbar. Okey, orang Uyghur punya lah. Jadi ini halal. Tiap ada tulis halal kat atas tu. Ini dia punya promotional poster lah. 28.8 yen, 28.8 yuan untuk set itu. Yang lain tak tahu, tapi restorannya nampak mahal lah. 29 ni kalau nak ambil yang menu ni. Otherwise yang lain tu tak tahulah berapa harga dia tak bubuh menu dekat luar. Tapi jadi inilah satu tips kalau siapa nak makan makanan halal yang agak standard jugalah. Yang agak high standard, dia ada skewers kat sini. Saya tengok dari luar sajalah. Nampak macam sedap je. Nak try ke? Oh ni 20 per stick lah, RM20, 20 yuan. 7%. Ini kita punya dinner kat restoran Uyghur ni. Waiter tu datang ajar kami. Dia tak tahu cakap English, kami tak tahu cakap dia orang. Dia kena guna translator. Dan sebenarnya meja sebelah kami tu orang JB. Dia bantulah. Banyak juga bantu tadi masa nak ordering tadi. Kami really no clue what to order pun. Tengok gambar saja. Skewer ni very nice. Kambing. Very nice. Pedas. Sangat pedas ni. Bismillah. Ni bukan sate macam kajang ni tau. Kajang kan. Not yet. Itulah waiting ajar kami. Kami main tiba je. Ini masakan dari wilayah apa nama yang tahu Urumqi saja. Urumqi dia punya capital, apa nama dia punya provinsi dia tak ingat lah. Lupa. Orang Uyghur. Yang sensitifnya nama dia orang prefer panggil East Turkestan lah. Kami orang kampung sungguh, saya tak tahu rupanya ni dapur rupanya. Dapur patut dia mendidih. Ingatkan sihir apa dia orang guna ni. Cina punya sihir ke? Rupanya dapur. Astagfirullahalazim. Kampung mana? Kami nak balik dah. Tadi kami nak cari kat mana lah exit theme park ni.
Saya pergi lihat exit 3, exit 4, exit 5 tak jumpa-jumpa. Tanya orang, yang orang tak tahu cakap English, jadi susah sangat nak communicate. Rupanya dia punya exit dia ialah south exit. Bukan exit 1, exit 2, exit 3, exit 4, exit 5, bukan. Ini dia, south exit. Atau mungkin ada north exit, saya tak pasti. Tapi ni exit yang sebenar lah untuk keluar daripada theme park ni. So, nak balik hotel dah. Inilah pengalaman pada 3 hari pertama kami berdua bercuti di Harbin. Bahagian kedua pengembaraan kami bakal menyusul. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat semua. Sila like dan subscribe ya. Kita bertemu lagi insya-Allah.